Betul ke hutang anda akan hilang selepas 6 tahun? Tuan-tuan, ada yang kata betul, ada yang kata tak betul. Tuan-tuan, ada yang hutang dihilang, ada yang tak hilang, ada yang kata tak boleh hilang, hutang tetap hutang. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu satu fakta. Untuk menyenarai hitamkan orang, anda perlu wujud di dunia ini untuk terus membayar senarai hitam itu setiap bulan. Dan kebanyakan hutang anda akan dijual kepada pihak ketiga dengan harga yang sangat murah dan pihak ketiga rasa tidak berbaloi untuk senarai hitamkan anda kerana tuan-tuan mereka hanya akan fokus untuk membayar gaji kolektor untuk menelefon anda untuk menuntut hutang itu berbanding dengan mereka membayar setiap bulan untuk menyenarai hitamkan anda. Dan jawapan yang paling tepat adalah hutang anda boleh hilang di dunia tetapi tidak akan hilang di akhirat. Saya tak pernah berkempen untuk orang tidak membayar hutang. Dan kempen saya adalah untuk rakyat Malaysia bayar hutang mereka dengan mendapat diskaun sebanyak mungkin. Kerana tuan-tuan, di pasaran hutang, hutang anda akan dijual pada harga diskaun sehingga ke 90% daripada nilai hutang itu. Bermaksud hutang anda RM10,000 itu mungkin akan dijual dengan harga RM1,000 sahaja. Dan gunakan peluang itu untuk mendapatkan diskaun sebanyak mungkin. Itu sahaja tuan-tuan. Seperti biasa, dengan My Loan pinjaman anda menjadi lebih mudah.